Baik, termasuk juga tafsir. Tafsir pun dia lebih sedap belajar dengan ahli qiraat. Oh, tidak belajar. Fiqh sebahagian lah, dia tak semua tak biasa sekali. Baik, kemudian beliau menumpu dengan membacanya sehingga digelar sebagai guru. Guru apa? Guru Quran. Dia fokus untuk jadi muallim Quran dan digelar sebagai ustaz. Jadi pada ketika itu orang-orang alim di zaman yang mengajar Quran dipanggil sebagai ustaz. Al-ustaz. Kita kat Malaysia ni ustaz ni semua kita ustaz. Asalkan itu mengaji agama mesti nama ustaz. Tapi kalau dekat Yaman, ustaz ni gelar yang cukup inilah cukup kata-kata aziz. Dia tak semua orang layak gelar ustaz ni. Sebab asal nama ustaz ni dia macam profesor. Ustaz, dia jadi profesor. Tapi kita kat ustaz ni, kita kat Malaysia semua dipanggil ustaz. Walaupun tak start lagi, kita panggil ustaz. Termasuklah belajar-belajar. Sama-sama belajar. Ustaz, dah belajar lagi. Ustaz, Ustazah. Tapi kalau di Yaman, ketika itu ustaz ni level yang paling besar. Baik. Kemudian beliau menumpu dengan membacanya sehingga digelar sebagai guru. Beliau mempelajari ilmu syar'iyah daripada bapanya dan daripada sekumpulan ulama yang menghubungi Wadi Hadramaut pada kurun ke-13 Hijri. Dia tak lama dia punya umur, dia punya apa, zaman dia dengan Syekh ni kita tak jauh sangat. Sekitar dalam 100 lebih 200 tahun. Baik, pusingannya dalam dakwah dan kepada Allah dan mengajar. Beliau menyebar dan mengajar berbagai ilmu. Penuntut-penuntut datang menghadapnya berduyun-duyun kepada sumbernya. Dan antara yang terbilangnya As-Sayyid Habib Abdullah bin Taha Al-Haddar Al-Haddad dan Syekh Fatih Ali bin Umar Baghuzah. Mataharinya menyilam dan meluaslah kemasyhurannya sehingga didatangkan kepadanya kasidah-kasidah pujian dari kalangan mereka pada martabat guru-guru seperti Syekh Al-Alamah Abdullah bin Ahmad Basaudah. Jadi dia terkenal di antara ulama-ulama yang hebat pada kurun tersebut sehingga ulama-ulama ini dipuji dalam kasidah-kasidah dan syair-syair tersebut. Biasalah ulama-ulama Arab ni masih buat syair. Orang Arab ni sekali lagi bergantung pada budaya syair. Ada orang dia syair dia lebih kepada syair cinta kan, romantis. Ada orang syair ni syair yang berbentuk ketuhanan. Macam kalau di kalangan ulama zaman itu ada contohnya Imam Haddad. Banyak kasidah-kasidah Imam Haddad yang kita biasa dengar. Qal kafani al-murabbi. Itu dah ada syair yang ma'ruf lah. Ada kasidah daripada Dewan Imam Habib Ali Habsyi. Bahkan itu ulama-ulama kita pun syair kita ramai yang buat syair. Ada satu orang pelajar, jadi waktu anak belajar di Jamal, ada satu orang pelajar, dia belajar di Ubat Tani 10 tahun tak balik. 10 tahun dia belajar betul tak balik. Dia anak pada tuan guru Ustaz Zulkifli Melaka yang ijazah. Jadi pelajar ni, dia punya alim di dalam bahasa Arab. Dia orang Melayu, orang Malaysia. Dia punya alim dalam bahasa Arab sampai dia boleh buat dia punya diwan syair di sini. Mana orang yang boleh sampai tak boleh buat diwan syair dengan orang yang sedang menguasai mungkin dalam 10-14 ilmu dalam bahasa Arab saja. Nahwu, saraf, balaghah, balik, ma'ani, bayan, semua insya' istisqa itu. Dikuasai kemudian dia boleh buat dengan syair di sini. Dan itu budaya orang Arab. Budaya Arab. Biasanya dengar kisah yang masa bulan puasa, tahun-tahun pada waktu itu ada orang viral dekat TikTok, dekat Facebook, lagu Sautu Safiri Bulbuli Al-Jin Qadistari Al-Ma'wa Zahru Ma'an, yang sampai kepada lirik dia Wal-Awdu Tantanani Wa-Tabli Tab-Tabali Tab-Tabi 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 Tab-Tabali Wal-Gharadu Kawri Yasin Malaluti Malalu. Syair itu kan ada kisah dia. Kenapa dikarah syair itu? Katanya ada imam. Kata satu lagi tu. Pada zaman Abbasi, pada zaman Abbasi, yang dia minat syair. Dia minat sangat syair. Dan luar biasanya rajin. Dia boleh hafal syair dengan sekali dengar. Dan dia dari dua orang di hamba dia. Seorang boleh hafal syair dengan 2 kali dengar. Dan seorang lagi hafal syair dengan 3 kali dengar. Dan dengan dia punya kemahiran, dia tipu penyair-penyair yang ada pada zaman itu.
ditawarkan siapa-siapa yang mampu untuk datangkan syair yang luar biasa bahasanya, yang dia tak pernah dengar lagi, syair yang datang dari diri sendiri, yang dia belum pernah dengar lagi, sesiapa boleh datangkan, dia akan bagi hadiah. Syair itu akan ditulis pada kertas, kertas itu akan ditimbang, berapa berat kertas itu akan dibayar dengan nilai emas. Jadi kalau lagi banyak syair ditulis, lagi berat pada timbang, lagi banyak emas dia akan dapat. Jadi bila ramai dah penyanyi yang datang bagi sana lagi nak mengalunkan syair di Paraya. Jadi bila dia alun di syair di Paraya, rajin ada syair ni aku dah dengar. Sebab dia boleh dengar seperti hafal sekali. Maksudnya aku dah dengar. Orang tu gunilah buat syair ni sendiri. Tapi rajin dia dengar sekali, dia kata, kau ni syair ni bukan kau punya ni, ini syair daripada fulan-fulan. Aku dah pernah dengar dah syair. Aku buat syair. Jadi penyanyi yang datang semua tak puas hati sebab tak dapat upah. Punyalah purang-purang otak nak tulis syair, bila datang pada gaji, dia kata aku dah dengar lah. Jadi masing-masing tak puas hati dengan gaji. Siapa lah ada satu penyanyi itu, di balik dia kat pasar tu dalam keadaan dia pas, dia cerita seorang imam Nahu, Imam Al-Asma'i, Imam Al-Asma'i, antara ulama Nahu pada zaman tu. Tanya, aku kena dalam cerita, aku dah tulis syair, tapi pelik ni, syair aku tak ada dihafal sebelum aku baca lagi. Aku ada tulis satu syair, tapi ketika mana aku buat syair aku telah dihafal oleh orang-orang sebelum aku baca lagi syair. Macam mana cerita? Aku pergi baca syair aku depan gaji, kemudian gaji kata dia dah hafal, dan dia ulang semua syair aku. Kemudian aku tak percaya, aku kata mungkin kebetulan saja. Gaji kata tak, bukan kebetulan. Kau tanya pada hamba aku ni, hamba dia pun boleh baca lagi syair, sebab hamba tu dia bukan dia dengar. Dia dengar daripada penyair dan dengar pada gaji. Kemudian gaji kata bukan dia seorang ni, ada seorang lagi pun hafal juga, yang 3 kali hafal. Dia boleh dengar 3 kali dia dengar, daripada penyair, daripada gaji, daripada hamba yang pertama tadi. Dia pun boleh hafal. Jadi dia kata boleh, sampai kalau dah seorang hafal, tapi sampai 3 orang boleh hafal syair aku. Walaupun syair itu aku sendiri baru tulis, dia hafal sebelum aku baca dia. Kata Imam Al-Asma'i, dia boleh tak kena ni, tak. Kata aku datang jumpa gaji. Tapi dia pun datang jumpa gaji. Dia pun datang dengan syair itulah. Sautus Sofi Ribul Hayyin Qalbi Tani. Datang dia baca dengan bahasa yang paling susah tadi. Lepas habis dia baca semua syair itu, tanya pada gaji. Gaji apa tak? Gaji pun tak apa. Sebab bahasa itu susah. Dia saja disusahkan bahasa syair itu supaya gaji tak apa. Itu bila gaji tak apa, dia minta lah dengan upah dia. Kan upah timbangan syair. Gaji dia kata, baik, kau tulis syair tu, aku nak timbang kau punya syair. Nak tengok berapa dia punya nilai dia. Kata Imam Asma'i, syair aku ni tidak ditulis sembarangan. Aku telah mewarisi tulis syair daripada ayah aku. Kata ayah aku, kalau nak tulis syair, tulis dekat tiang marmar. Lepas tu timbang tiang tu. Dekat tiang marmar. Lepas tu timbang tiang tu. Berapa berat emas yang dia dapat dari tiang tu, itulah bayaran yang kau akan dapat. Kata Imam Asma'i. Kena balik lagi. Gaji dia kata apa? Tak kira aku nak tulis syair. Maka datanglah wazir, menteri pada gaji tu. Wahai tuanku, kalau tuanku ambil beli syair tu, bankrupt negara ni, bankrupt kerajaan, habis semua hati kerajaan nak kena bagi Imam Asma'i. Maka wazir tadi, menteri tadi, dia pergi diplomasi, dia mesyuarat dengan Imam Asma'i. Kata Imam Asma'i, boleh tak bayarlah timbang syair kamu tu, memang berat, memang ambil lingkup kerajaan ni kalau timbang syair kamu. Kata Imam Asma'i, boleh, aku boleh musamahat, aku boleh toleransi, tak payah bayar apa-apa. Tapi dengan syarat kena bayar upah kepada penyanyi-penyanyi yang datang sebelum ni, bayar upah yang sesuai dengan mereka, kerana raja telah memutuskan rezeki-rezeki mereka. Itu dah ada kisah tentang orang yang sepuluh syair. Baik, habis itu sedingan. Kemudian sambung lagi kewafatan ni. Beliau wafat, semoga Allah mencuci rahmat kepadanya dan memberi manfaat dengannya dan ilmu-ilmunya di dunia dan di akhirat, di Betawi, Indonesia, tahun 1271 Hijriah, 1271 Hijriah. Berapa tahun lepas Hijriah? Kita tahu ni 1447. Sebab berapa? 7. Itu tolak apa? 27 tak? Itu adalah 176 tahun. Apa orang kira tak lama sangat. Cuma dia meninggal di Indonesia itu hebat. Orang lain kat Yaman, tapi meninggal di Indonesia. Kerana apa yang orang ulama yang Yaman pada zaman itu yang berhijrah daripada Yaman ke Indonesia. Sebab itulah ada
Ada orang dia buat kajian tentang kedatangan Islam di tanah Melayu ni. Datang dari mana Islam Nusantara? Itu macam-macam teori buat. Ada kata datang daripada Mekah, ada kata datang daripada India, dan ada kata datang daripada Yaman. Tapi daripada semua teori itu yang paling tepat adalah yang datang daripada Yaman. Yang daripada India, kalau kita datang dari India, yang pertama sekali kita akan mazhab Hanafi. Yang kedua, kita akan pakai baju dengan kain putih macam mamak tu. Kan? Kalau kita yang Islam datang daripada Mekah dulu, Mekah bukan mazhab Syafi'i, Mekah mazhab Maliki, Hambali. Dan dia tak ada budaya pakai kain, dia pakai lubah semua. Kita yang pakai kain melekat ni orang Melayu, dia pakai kain melekat. Kalau ada adik di tanah Arab, di Mesir, tak ada orang Mesir pakai kain melekat. Yang jarang pakai kain melekat dekat pasar-pasar, itu orang Yaman, orang ada Hadramah pertama. Kalau orang Yaman pakai kain melekat biasa. Dia punya suka budaya pakai kain melekat ni. Siapa buat kerja pakai kain melekat? Kadang-kadang kita nampak ada buruh-buruh tu dia bantu simen, pakai kain melekat. Kain melekat. Kita masuk pejabat nak pergi cakap kapal terbang gitu. Dia duduk kat meja kan, mak tambah kan. Nampak smart dengan kot, dengan kemeja dia. Sekali bila dia bangun dia keluar, bawa dia kain melekat ni, tak ada semua. Orang yang tak ada semua, pakai kain melekat, semua pakai kain melekat. Jadi ini budaya. Jadi yang paling mirip budaya yang pakai kain melekat dengan orang Yaman ni, orang kita Nusantara. Orang Melayu, orang Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei. Ini yang paling ramai yang dia pakai kain. Jalan pakai kain baju-baju macam spirit atau orang yang sama dengan budaya. Jadi budaya pemakaian sama. Budaya makanan sama. Kita makan nasi, orang Yaman makan nasi. Itu nasi Arab, Hadramah, apa semua. Yang ketiga mazhab kita sama. Itu mazhab Syafi'i, tak campur mazhab mana. Tak campur mana. Dalam Malaysia tak ada mazhab yang kedua. Semua Syafi'i. Kecuali satu tempat di negeri yang ada orang. Itu je yang mazhab dia tak ada mazhab. Adalah mazhab dia. Itu je satu negeri yang tak ada mazhab. Dia kata semua mazhab boleh masuk. Tapi kita pada negeri semua mazhab Syafi'i. Kita pun faham. Dan di Hadramaut, Yaman, semuanya mazhab Syafi'i. Tak ada campur mazhab lain. Tak ada mazhab yang kedua. Satu mazhab saja. Satu Syafi'i saja. Yang ada mazhab campur sedikit itu kalau Yaman Utara. Itu dia ada mazhab Syafi'i pun ada. Dia ada juga mazhab-mazhab yang lain. Ada juga mazhab Hanafi, Maliki, semua tapi tak banyak. Dan dia ada mazhab Syiah juga, Syiah Zaidiyah. Kalau dia Yaman Utara, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni dia Syiah yang paling ringan lah antara semua Syiah-Syiah yang ada. Syiah dari 12 cabang, Rafidhah semua tu. Yang paling Rafidhah Imamiyah. Yang paling ringan adalah Syiah Zaidiyah. Dia mirip dari mazhab Syafi'i, dia hampir-hampir dari mazhab Syafi'i. Dia tak sampai ke tahap mengkafirkan sahabat, tak. Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah yang dia pegang. Yang kata Houthi kan, tu Syiah Zaidiyah atau Houthi. Dia pegang dengan Saudi. Baik. Habis tu. Jadi budaya yang ada pada kita orang Melayu ni kebanyakan kita ambil daripada budaya orang Melayu. Ada juga orang kaji dalam filem-filem Piramli. Ada ustaz-ustaz yang kaji dalam filem-filem Piramli. Ada Piramli buat filem-filem yang ada budaya Arab. Macam cerita Alibaba Bujaraku. Cerita apa ni? Ahmad Al-Bab ni. Dia punya gaya bahasa tu. Ente nampak ente tu. Sekarang anak dia mampus ente. Kadang ente tu kat mana yang punya ente? Yang punya ente ni orang Yaman punya ente. Kalau Mesir tak punya ente, Mesir punya entah. Dia punya ente ni orang Yaman dia bahasa. Baik. Habis karangan kitab. Baginya ada beberapa buah kitab yang dikarang ni. Antaranya Matan Safinatun Najah. Yang kedua Al-Fawaidul Jaliyah fi Zajri an Ta'atil Hayli Ribawiyah. Yang Safinah ni paling besar lah, paling masyhur. Yang kedua tu ada tapi kurang masyhur. Kitab Fawaidul Jaliyah tu dia cerita tentang hukum mengambil hilah dalam beribadah. Baik. Antara sifatnya akhlak beliau. Beliau adalah ahli salat, orang salih. Senantiasa berzikir, banyak membaca Al-Quran. Syekh Ahmad Al-Hadrami Al-Makki menyebut beliau mengkhatamkan Al-Quran ketika beliau sedang tawaf di Baitullah. Yang mana kita lah, dia boleh khatam ketika tawaf. Khatam sama tawaf. Tawaf.